Abang Rosli, selamat datang ke rancangan kami. Sekarang ramai orang cakap, laluan RWA yang dibawa oleh RWA Desk ini memang sangat berpotensi. Tetapi ramai juga orang, bila dengar saja, mereka cuma angguk-angguk, lepas itu balik rumah tak buat apa-apa pun. Hari ni abang kena bagi tunjuk ajar sikit. Macam mana orang biasa, bermula dari kosong, boleh ikut RWA Desk dan mula jana pendapatan? Boleh, tiada masalah. Buat jualan, buat projek, bukan setakat pandai bercakap saja. Mesti ada cara, mesti ada sistem. Pada saya, bahagian paling kuat pada RWA Desk ialah ia jadikan benda kewangan yang asalnya nampak rumit jadi macam satu set blok permainan yang semua orang boleh faham dan boleh main. Abang Rosli, macam kami yang orang biasa-biasa, tak banyak connection, tak ada kepakaran teknikal, nak mula macam mana? Jangan takut. Sebenarnya cuma 3 langkah saja dan sangat mudah. Saya panggil dia guna sendiri, kongsi, kemudian naik taraf. Langkah pertama, anda sendiri kena jadi pengguna dulu. Jangan terus tergesa-gesa nak ajak orang lain. Anda sendiri mula dulu. Contohnya, ambil 10 mesin lombong dulu, iaitu terminal hasil yang boleh bantu jana pendapatan itu. Lepas itu, guna sendiri, rasa sendiri, tengok sendiri macam mana mata ganjaran masuk setiap hari. Kira sendiri lebih kurang berapa lama boleh pulangkan modal. Pada kebiasaannya, anggaran sekitar 66 hari. Bila anda sendiri sudah ada keyakinan, barulah anda berani cerita pada orang lain. Maksudnya kita kena faham dulu, baru senang nak kongsi. Betul. Dan bila kongsi, jangan cerita terlalu teknikal. Jangan terus cakap pasal blockchain. Jangan terus cakap pasal RWA. Cakap dengan cara bercerita. Contohnya, anda boleh cakap begini. Bro, sis, saya baru ambil satu alat jana hasil. Ia ada kaitan dengan hotel besar tepi pantai di Port Dickson. Setiap hari ada peluang dapat sedikit hasil. Kalau awak mahu, boleh tengok sama-sama. Nampak tak? Bila cakap macam ini, orang lebih mudah faham dan mereka tak rasa tertekan. Kalau saya sendiri tak pandai terangkan, macam mana pula? Itu pun jangan risau. Dalam benda macam ini, kita kena tahu guna tenaga pasukan. Kalau anda tak pandai terangkan, tak apa. Anda cuma bawa orang itu masuk ke dalam komuniti kami atau ajak mereka masuk sesi perkongsian online atau offline. Di situ ada guru yang profesional yang akan terangkan dengan lebih jelas. Tugas anda cuma satu, jemput orang datang. Lepas itu, biar pasukan profesional buat kerja mereka. Ini yang saya panggil guna sistem untuk bantu diri sendiri. Lebih mudah, lebih jimat tenaga. Tapi, saya takut satu benda. Saya takut kalau saya bawa tim, nanti saya tak pandai jaga mereka. Kalau mereka rugi macam mana? Yang itu lagi tak perlu terlalu risau. Sebab akademi kami bukan jenis yang ajar teori kosong yang susah nak pakai. Apa yang diajar ialah macam mana nak buat semuanya secara standard dan tersusun. Kami ada satu set alat lengkap yang boleh bantu anda. Contohnya, bagaimana nak bercakap dengan pelanggan, bagaimana nak jawab soalan mereka, bagaimana nak hilangkan kebimbangan mereka. Walaupun anda masih baru, asalkan anda tahu bawa orang masuk ke live atau datang ke sesi perkongsian, pensyarah profesional kami akan bantu buka fikiran mereka. Bila mereka sudah faham, anda cuma perlu teruskan dengan follow up dan bantu dari segi servis lepas itu. Maksudnya, anda guna kepakaran sistem untuk tutup kelemahan diri sendiri. Bahagian paling susah dalam bina tim ialah nak satukan hati orang, nak bagi semua bergerak ke arah yang sama. Abang ada cara tak? Dalam RWA Desk, nak bina tim, kuncinya ialah bila semua orang nampak mereka sendiri juga ada peluang hasil dan semua orang ada tujuan yang sama. Cara paling mudah, bantu mereka nampak gambaran 3 tahun. Guna konsep 1095 hari itu. Kira bersama mereka, kalau ikut cara yang konsisten, 3 tahun nanti mereka berpotensi capai apa. Bila orang nampak ganjaran jangka panjang itu, mereka lebih susah nak berhenti di tengah jalan. Sebab mereka tahu mereka sedang bina sesuatu untuk masa depan. Itu memang boleh bantu satukan semangat pasukan. Betul. Satu lagi cara yang sangat kuat ialah kerjasama rentas bidang. Contohnya, kalau anda ada kawan yang buka salon, agensi pelancongan atau bisnes lain, anda boleh cakap pada mereka begini. Awak jual produk atau servis awak. Saya bantu tambah nilai dengan mesin lombong. Pelanggan beli daripada awak. Dalam masa sama, mereka juga boleh masuk ke dalam sistem ini. Dengan cara ini, pelanggan mereka boleh jadi sebahagian daripada tim anda juga. Maksudnya, anda tak perlu bina semuanya dari kosong seorang diri. Anda pinjam kekuatan rangkaian orang lain. Menarik.
Tetapi ramai orang mesti nak tahu, kalau betul-betul bina tim, sebenarnya boleh jana berapa banyak? Yang ini memang soalan utama. Dari sudut reka bentuk hasil, RWA Desk memang susun agak agresif. Bukan saja ada ganjaran direct referral, bukan saja ada ganjaran pasukan sampai 15 lapisan. Malah ada juga sistem ganjaran rakan ekosistem yang membolehkan anda terus naik tahap dan terus tambah pendapatan. Boleh abang terangkan satu persatu? Boleh. Yang pertama, ganjaran rujukan terus. Kalau orang yang anda ajak masuk buat perlombongan, anda boleh dapat sekitar 5% daripada hasil tertentu mereka. Yang kedua, ganjaran tidak langsung atau lapisan kedua. Maksudnya, orang yang anda ajak masuk itu ajak orang lain pula. Daripada lapisan kedua ini, anda masih boleh dapat ganjaran sekitar 10% mengikut struktur yang ditetapkan. Kemudian ada pula ganjaran pasukan sehingga 15 lapisan. Kalau anda sudah direct recommend 5 orang, maka selepas itu, daripada 5 orang itu dan jaringan mereka seterusnya, sampai 15 lapisan, anda masih boleh terima sebahagian ganjaran tertentu. Bila sistem sudah berkembang, di sinilah ramai orang rasa mereka sudah mula masuk ke tahap hasil sistematik. Wah, jadi memang ada rasa macam sistem itu sendiri sudah mula bergerak untuk kita. Ya, dan selain itu, ada juga laluan naik tahap. Daripada rakan kongsi junior, naik ke rakan kongsi senior. Kemudian rakan kongsi berpengalaman, rakan kongsi teras, rakan kongsi global, sampai ke rakan kongsi gabungan. Secara keseluruhan, ada 6 tahap. Setiap kali naik tahap, kadar ganjaran kumpulan juga akan bertambah. Wah. Jadi daripada V1 sampai V6 semuanya naik secara automatik? Ya, daripada tahap awal sampai ke tahap kerjasama yang lebih tinggi, ia boleh bergerak ikut pencapaian. Tetapi ketua komuniti pula adalah satu tahap lain, yang itu bukan sekadar automatik. Anda perlu capai syarat tertentu dahulu, kemudian baru mohon secara rasmi kepada platform dan perlu lulus penilaian. Jadi ketua komuniti ini lebih istimewa lagi? Betul. Bila anda jadi ketua komuniti, anda buka satu set hak istimewa yang lebih besar. Contohnya, anda boleh dapat status macam pemborong. Maksudnya, anda boleh ambil mesin lombong secara pukal, kemudian salurkan kepada tim anda. Itu jauh lebih cepat berbanding anda jual satu-satu sendiri. Selain itu, ada juga fungsi gudang atau inventory. Maksudnya, stok yang anda ambil secara pukal boleh disimpan dalam sistem. Bila tim anda mau beli, mereka boleh buat pesanan terus dan anda keluarkan daripada stok sendiri. Ini memang sangat jimat masa dan lebih mudah untuk urus. Wah, itu memang macam sudah ada sistem bisnes sendiri. Betul. Dan bukan itu saja, ada juga hak untuk ambil tiket secara borong. Contohnya, beli beberapa keping dapat tambahan percuma. Atau tiket tahunan, ambil jumlah tertentu dapat bonus tambahan. Jadi anda sendiri boleh jimat kos dan dalam masa sama boleh susun semula untuk tim anda. Ya Allah, ini memang macam buka satu level baru. Macam sudah ada kerajaan kecil sendiri. Boleh cakap macam itu juga. Bila sampai tahap itu, anda bukan lagi sekadar cari duit dengan tenaga sendiri. Anda mula menikmati kelebihan sistem. Dan sistem itu sendiri mula hasilkan pulangan untuk anda. Bangun pagi tengok akaun bergerak naik, itu memang perasaan lain. Itulah sebabnya ramai orang anggap tahap itu sudah masuk ke arah kebebasan keuangan. Jadi, akhir sekali, apa pesanan abang untuk orang yang sekarang ini memang mau mula cari peluang? Saya cuma nak cakap satu ayat. Peluang selalunya milik orang yang berani ambil tempat lebih awal. Kalau anda rasa projek hotel ini ialah gelombang awal, maka masuk sekarang bermaksud anda sedang pilih posisi yang lebih baik. Kalau anda sudah faham, jangan tunggu terlalu lama. Mula dulu dengan 10 mesin. Beri diri anda satu peluang untuk lalui 1095 hari itu. Tengok sendiri apa yang boleh berlaku. Kalau anda masih belum begitu faham pun, tak apa. Ikut saja pemimpin anda. Ikut saja ketua komuniti anda. Dan belajar ikut modul akademi. Bila ikut langkah demi langkah, anda akan lebih mudah bergerak. Terima kasih Abang Rosli.